terdesak nak pakai duit jual emas. Kalau kita beli emas hari ini, tiba-tiba urgent nak pakai duit, esok nak jual balik, macam mana cara tak nak bagi ada spread ataupun setidak-tidaknya nak dapatkan modal balik? Tak untung pun tak apa. Walaupun emas mempunyai banyak kelebihan dalam jangka masa yang panjang, tetapi emas mempunyai satu kelemahan, terutamanya jika anda tiba-tiba nak pakai duit dan terpaksa jual emas dalam jangka masa yang terdekat. Ada satu cara, iaitu anda cari pembeli baru dan jual kepada pembeli tersebut mengikut harga semasa. Cara ini sangat bergantung kepada nasib anda jika ada pembeli. Satu alternatif yang boleh dicuba iaitu menggadaikan emas ini untuk dapatkan tunai dengan segera. Biasanya anda boleh dapat pinjaman sekitar 65% hingga ke 80% daripada nilai emas. Tetapi ada kos upah simpan yang anda perlu tanggung sepanjang anda pajakkan emas tersebut. Sebenarnya ada lagi satu tips yang lebih berkesan dari dua cara tadi. Pastikan anda mempunyai dana kecemasan 3 bulan pendapatan dalam ASB ataupun tabung haji. Dengan dana kecemasan ini, anda dapat elakkan diri daripada menghadapi masalah terdesak untuk jual emas-emas anda. Semoga perkongsian ini memberi manfaat bagi yang nak mulakan tabung emas bersama Public Gold. Boleh klik di pin video saya 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Di saya Future with Gold.